Cucu kanda. Cucu Nazrul. Cucu Mat. Cucu Afa. Apa rindukan cucu-cucuku. Pa? Apa? Pa? Bangun, Pa. Pa, bangun. Kau masuk pintu aku dah. Apa? Apa ni? Nak apa? Aku buat apa dah ni? Aku nak kena kejut budak-budak tu sahur. Lewat dah ni. Tak boleh ni. Jam dah aku buat apa dah. Aku nak kena kejut budak-budak tu sahur. Aku nak kena kejut ni cucu-cucu aku. Cu. Cu, bangun cu. Ya Allah, cucu aku demam. Cu. Cu bangun cu. Cu. Panasnya cucu aku. Cu, masam cu. Cu, bangun cu. Cu. Ya Allah, teruknya cu. Aduh, cucu aku dah rasa ni, aku tak boleh nak buat. Aku tak boleh nak duduk diam ni. Cu, bangun cu. Cu. Tak apalah, tidur dulu Opah pergi beli aiskrim jap. Kawan Opah kata aiskrim elok. Okey? Tidur dulu. Tau, tidur dulu. Aduh lah, macam-macam. Ni lagi seorang. Hello. Ni, Opah. Apa? Ni apa yang tebal sangat poket ni? Mana duit ekor ke? Bangun. Ni apa ada ni? Allah tu. Nazrul tu. Demam tu. Nanah tu. Asim nanah. Allah dia kuat baik. Opah dah lama single ni. Aduh, Opah nak kena pergi dulu. Apa-apa pun nak kena beli aiskrim dulu untuk cucu Opah ni. Sebab takut apa-apa berlaku kat dia. So Opah pergi beli aiskrim dulu. Lepas tu Opah tahu, balik je cucu-cucu Opah semua dah duduk atas meja, okey? Jom. Opah baru keluar rumah ni. Kesian dekat cucu Opah ni, seorang tu Nazrul tu. Orang tu baik. Jarang sakit tapi sekali sakit macam nak mampus. Tolonglah jangan bagi cucu Opah pergi dulu. Opah tak sempat nak belajar dugem lagi dengan Nazrul tu. Sekarang ni Opah akan pergi ke, tak kisahlah mana-mana yang jual pasar raya, mana KK Mart ke apa Mart ke. InsyaAllah Opah dah terlambat ni. Aku buat apa dah ni? Cu, bukakan je pintu untuk Opah, Cu. Opah dah terlambat ni. Opah ada je, Opah main-main je. Gerak lover je. Pagi-pagi kena game dengan aku. Okey, Opah gerak lu. Opah dah sampai. Opah dah terlambat dah. Dekat depan Opah ada news, ada Selvi, ada KK Mart. Opah nak kena pergi cari semua tempat ni. Opah nak kena pastikan cucu Opah ni, Nazrul ni, sihat cepat. Alhamdulillah. Sedap sikit. Satu untuk Opah. Messi. Apa jumpa Messi? Messi? Vamos, Messi. Messi, yes. Messi, yeah. Yeah. Argentina. Yeah. Opah. You were saying with Argentina tu. yes, Argentina. Betul. Ya, big love. Ya. Dia sakit. Aiskrim vanilla okey yang untuk orang sakit kan? Where will you upload this video? YouTube channel. YouTube channel. Yeah. What's your channel? Looking for subscribe. Opah kaki.
Thank you, Messi. Nice to meet you, brother. Welcome, nice to meet you too. Okay. Have a nice night. Dah. Thank you. Have plastic? Ah, ya. Have plastic. Then, Opa speaking. Have plastic. Yes. Opa speaking. Opa kan nanti speaking. Have plastic? Okay, thank you. Thank you so much. Opak dah jumpa geng-geng Opak. Pagi-pagi. Asal ni Ju? Motor rosak. Padan muka. Padan muka kau. Ni bawa wacik kau ni malam tadi. Ha? Itu yang rosak pagi-pagi ni. Okay, semoga urusan Ju dipermudahkan. Opak dah selamat ni. Jom mana kau? Masuk hijau ni. Masa itu. Buat muka handsome. Tak handsome pun. Ni tak handsome. Anjay, buat muka handsome. Okay, Opak gerak dulu Papa Roger. Hand sikit. Okay, Opak dah sampai dah dekat pekarangan Opak. Pekarangan rumah Opak. So, Opak nak kena game dia lagi sekali. Opak game dia, okay? Boss, you have card? I don't have. Huh? You have card? I don't have card. You are resident. Yeah, I'm resident. Tower what? Tower 3. Parking have. Yeah. Thank you. Alah, yang keluar kena game, yang masuk kena game. Kena game saja dengan Opa ni. So sekarang ni Opa nak kena parking dulu. Okay, Opa nak kena parking, Opa nak kena naik atas, Opa nak kena pastikan cucu Opa ni dah bangun ke belum? Dah bangun ke belum? Kau apa dah ni? Okay, so sekarang ni kita akan naik dulu, kita akan kejut seorang per seorang untuk kejut bangun sahur. Sebab Opa dah masak, tinggal diorang nak makan je. Okay, so jom, let's go! Apa dah tunjuk pula ni. Alah, Opa seksi dah. So inilah hidangan yang Opa sempat buat untuk cucu Opa ini. Sardin, masak sambal, ayam goreng ketul. Kan? Yang lain Opa tak sempat. Opa tadi buka bilik lambat balik hari ni. Nazrul, Afa bangun. Lewat dah ni. Nazrul. Hai. Bukan suruh tidur dua-dua. Bangun. Lewat dah ni, weh, bangun. Bangun. Bangun anak-anak. Bangun, Opa. Aku dah ni. Bangun. Apa yang susah sangat nak bangun ni? Ha? Mak bapak kau pergi buka bilik, aku pula nak kena jaga korang ni. Hey! Boy dia. Dukung lah, Opa dukung lah. Allahu Akbar. Nak kena dukung cucu Opah ni. Kepala. Berat juga setan. Opah sleep dis ni kan. Alhamdulillah. Dapat juga kejut cucu Opah ni. Lihat betul nak bangun. Ha? Lihat betul nak bangun ini. Allah. Ayam goreng ada tak? Ni ayam goreng lah ni. Kenapa? Nak ayam goreng Opah? Ha? Nak ayam Opa. Ayam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Takkan makan ni Opa. Ayam goreng. Kan ada ayam goreng. Ini je lah Opah mampu buat masa sekarang. Opah dah ni nak dekat 20 hari tak post konten. Opah memang sangka ni. Ni pun sebab Opah memang tak ada konten ni. Patutlah makan benda macam ni ya, faham. Tapi Opa berapa konten? Dua baru. Okay, kalau macam ni. Kalau macam ni, kalau Opa dua konten macam macam ni kalau ni. Dia dua konten. 2 bulan tak ada. Dia dah makan lepon. Tapi cucu Opah ni hebat.
Hebat. Hebat. Duit masuk. Sum. Ya. Masuk saja duit. Ni yang hebatnya cucu opah ni. Dari kamu ni bersusah payah nak pakai duit. Cucu opah ni senang. Tu kehebatan dia. Cucu kesayangan. Pada belikan samping untuk Cok. Betul lah. Okey. Cok mata Cok. Okey. Buatlah bubur. Apa? Entah sakit. Ni, buka mata. Opah selek. Bagi kena dia. Ini opah apa pakai duit modal awak ni? Opah pakai duit modal awak. Tapi opah tak selek. Kenapa? Opah takkan selek. Opah tak lupa cucu opah. Ada apa lagi? Kalau seorang ni yang special, mesti opah pun ada bagi kamu special. Abang, Okey. tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Ye, Opah bagi santi. Ye. Tak nak kena dulu. Tutup mata dulu. Weh tak aci lah menarik tak Okey. aci lah. Buka mata. 1, 2, 3. Opah dia belikan choco flake dengan honey lemon. Masih luang masa opah malam ni. Sama. Maybe Masih apa kerja? opah dah tak lama dah. Sebab lepas ni opah dah tak rasa dah benda-benda ni akan terjadi lagi. Kenapa kau? Takkan lepas buka bilik goyang nanti. Bilik goyang. Bilik nanti, open bilik nanti opah dah tak puasa. Bukan tak puasa ke apa. Tempat ni ada. Cuma suasana dah berbeza. Kenapa? Opah kena terima lah. Cucu-cucu opah nak berjaya. Opah kena terima seadanya dalam hidup. Even cucu opah yang pertama pun dah ada kejaya dia. Dan tak lama lagi cucu opah yang kedua ni akan ada kejaya dia. Cucu opah yang ketiga pun ada kejaya dia. Dan cucu opah yang tak balik-balik tu pun akan ada kejaya dia. So one day opah tahu yang opah akan survive sendiri juga. So maksudnya opah akan tinggal puasa lah. Tak tahu. Maybe. Opah dah cuba jadi kuat untuk bulan puasa kali ni. Tapi opah dapat satu berita yang kawan opah bakal tinggal kawan opah tak lama lagi. So Jadi mana tahu cucu opah boleh bawa opah pergi duduk sekali nanti. InsyaAllah. Mana tahu. Yang penting opah jangan open bilik je. Okay? Yang penting cucu opah takkan pernah lupa opah lah. Betul. Dan bila berjaya, kalau opah kat bawah, capai datang opah. Walaupun opah tak pernah bagi apa-apa sumbangan, tapi opah memerlukan korang. Tapi opah dah bagi aiskrim. Opah dah bagi makan. Tahu. Tapi aiskrim ke, makan ke, kejut sahur ke, masak ke, tak boleh lawan dengan apa yang korang pernah bagi kat opah. Opah sayang korang tau. Nak bagi kereta kat opah. Amboi. Nak bagi kereta kat opah. Negeri apa tak nak kereta, nak bagi kereta pula kat kita. Apa? Okay. Opah appreciate. Okay? Tapi opah kena ajar ni opah. Ajar niat-niat. Tak ingat lah opah. Masih ingat kau opah. Mm-mm. Kau tak FYP barang tu. Okay? So, apa-apa pun, selama kita bersama ni, inilah ada signature kita. Betul. Inilah adalah orang perkenalan untuk kita. So, sama-sama kita baca. Nawaitu Sauma Godin an adai fardhi Ramadana Hazihi sanati lillahi ta'ala sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Terima kasih Cum. Sayang korang. Saya Ucu. So, Saya Ucu. Saya opah. saya Ucu. Nakal kali dia. Okay, so aku harap korang enjoy dengan konten yang aku last minute ni semua. So, kalau ada apa-apa korang boleh komen kat bawah untuk komen-komen apa konten-konten apa yang menarik lagi untuk kita orang. And maybe kita orang tak banyak dah momen yang dekat dalam rumah ni, tapi aku harap sepanjang ada dalam momen ni korang boleh appreciate dengan apa yang kita orang dapat sebahkan ataupun kita orang dah luahkan apa benda yang semua benda kita orang nak bagi kat korang. Kita orang dah cuba yang terbaik untuk hiburkan
supporter kita orang, sahabat sekawan especially, ataupun mana-mana yang terus support kita orang. Terima kasih. And insyaAllah kita akan habiskan momen-momen terakhir ni sepanjang bulan Ramadan ni. Korang boleh komen, jangan lupa support. Allah. Teruskan komen, teruskan like, teruskan subscribe, and semoga kita berjaya bersama. Nazrul, Afa dan lain-lain. Okay? Bye. So terima kasih dah tengok konten ni sampai habis. Sehingga jumpa lagi di live. Sehingga jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jangan makan, jaga solat. Jaga diri kita kurang untuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ada isteri, pasti ada suami. Siap. Siapa suami? Aku dah suami. Thank you.